Melayu akan bangkit, pertahankan kedaulatan Melayu pada 15,000 hingga 20,000 yang bakal hadir. Pada 24 Mei 2025, hari Sabtu, kepentingan Melayu semakin terhakis, bukan sedikit. Ini yang perlu kita lawan, ini perlu kita berhimpun. Bantah ni. Kawasan ni kawasan Kampung Baru Cina. Tak faham bahasa Melayu ke? Kalau tak faham bahasa Melayu, tak usah jadi rakyat Malaysia. Ini banyak tadi sejumpa ni. Semua lorong-lorong apa semua ni. Satu kawasan ni. Ini seminggu nanti, kalau tak cabut, kita akan pakat ramai-ramai cabut. Kalau nak kena tahan-tahanlah. Kami memperjuangkan bahasa kebangsaan, bahasa Melayu. Kita sanggup terima apa saja. Itulah keluhan kaum Melayu palsu di negeri kasino Malaysia. Mereka merasa kaum Melayu dan bahasa Melayu kini tergusur di Malaysia. Walau begitu, kaum Melayu palsu kasino tetaplah bersikap sombong pada Indonesia. Duit kamu murah! Duit kamu murah! Duit kamu murah! Tahu tak? Nak tanya macam mana bahasa Melayu boleh bersaing dengan bahasa Indonesia. Saya nak tanya pula, adakah bahasa yang dah ada, lahir, tanpa sesuatu bangsa? Indonesia tu ada bahasa ke? Mana ada? Indonesia tu ada bahasa ke? Mana ada? Mungkin benar, di Malaysia orang sulit mendapatkan cermin. Kaum Melayu negeri kasino Malaides sungguh berani menafikan bahasa Indonesia dan bangsa Indonesia. Padahal, bahasa Melayu Malaysia sama sekali tidak dihargai di negaranya. Kita lihat di sini, ada signboard dipasang sendiri. Lorong Bakar Harang 2. Kenapa perlu signboard lain? Mandarin. Dan diletak logo Negeri Sembilan, Kerajaan Negeri. Apakah ini dipasang oleh kerajaan atau persatuan penduduk sini letak? Apakah ianya perlu mendapat kebenaran untuk pasang? Kita pun tak tahu. Atau mereka pasang saja. Sekarang dia abang besar. Abang besar boleh buat apa saja. Entahlah pihak berkuasa lah, majlis tempatan perlu cabut ni. Jadi ni saya tunggulah seminggu tindakan apa yang boleh diambil oleh Modison punya majlis pemandaran. Dan mungkin kita akan semak seberapa banyak kawasan lagi apa tak suka dengan bahasa Melayu ke apa, terpaksa nak buat benda ni. Kawasan ni kawasan Kampung Baru Cina. Tak faham bahasa Melayu ke? Kalau tak faham bahasa Melayu, tak usah jadi rakyat Malaysia. Ini banyak tadi sejumpa ni. Semua lorong-lorong apa semua ni. Satu kawasan ni dah semua ada nama jalan Mandarin. Nanti satu kampung India pula ada Tamil pula bahasa. Apa nak jadi dengan negara kita? Jadi saya mintalah pihak berkuasa, pihak Menteri Besar sendiri, ini janganlah lalu mengharap undi bukan Melayu, main boleh je semua. Kita faham ada benda-benda tuntutan pelbagai kaum kita boleh turuti, tapi dalam hal bahasa, hal agama, dia dah termasuk dalam perlembagaan yang mana perlu diutamakan. Kalau kita biarkan sedikit demi sedikit, satu hari nanti tak ada bahasa Malaysia pun, nama-nama jalan. Ini seminggu nanti, kalau tak cabut, kita akan pakat ramai-ramai cabut. Ataupun kita conteng kat sini. Kalau nak kena tahan-tahanlah. Kami memperjuangkan bahasa kebangsaan, bahasa Melayu.
InsyaAllah, Melayu akan bangkit, pertahankan kedaulatan Melayu pada 24 bulan. Ini belum cukup besar. Ini permulaan dan kita target yang lebih besar lagi. Mungkin hujung tahun dan tahun depan. Saya ingin memaklumkan untuk menganjurkan satu perhimpunan besar yang kami sasarkan 15,000 hingga 20,000 yang bakal hadir bersama. Iaitu kita akan panggil perhimpunan ini sebagai Perhimpunan Melayu Berdaulat. Pada 24 Mei 2025, hari Sabtu, jam 2.30 petang, bertempat di hadapan Sogo, Jalan Tunku Abdul Rahman, Kuala Lumpur. Tujuan mengadakan perhimpunan besar ni adalah untuk melahirkan bukan saja majoritinya orang Melayu. Umat Islam tak kira bangsa juga akan hadir. Yang kita lihat kerajaan tidak mampu untuk menangani masalah-masalah yang kita lihat menjadi-jadi dari segi perkauman. Kepentingan Melayu semakin terhakis, bukan sedikit kalau kita senarai. Antara perkara yang kita dah susun, yang kita bimbang, URA ni PM kata apa yang takut orang Melayu kita nak bersihkan tempat orang Melayu. Ada pihak nak tonggang ni. Tak nak tengok orang Melayu duduk dengan sempurna, selesa, bersih, cantik. Siapa kata kita tak mau? Tapi kita tahu masalahnya akan datang, apa yang berlaku. So, URA pada saya akan menghilangkan hak kepentingan Melayu di banyak kawasan bandar. Ini kalau tidak kalau masih lagi nak nafikan, PMX boleh berdebat dengan wakil-wakil NGO. Kita akan buka satu persatu. Mengapa yang kita risau? Tanah reserve Melayu dan semakin teruk sekarang. Dan kita percaya ianya disekongkol oleh pemimpin ataupun pegawai-pegawai kerajaan Melayu. Ini semua adalah musuh kita. Tak kiralah dia Melayu. Sebab dia rasuah, dia benarkan tanah reserve Melayu hilang, dia bersekongkol dengan toke-toke bukan Melayu untuk dapat habuan. Ini adalah musuh kita. Ini juga yang kita akan tentang. Begitu juga dengan KL Tower. Memang betul-betul clear cut ambil hak Melayu. KL Tower adalah satu binaan yang kita tak ambil hak kaum lain. Kita bina sesuatu yang baru untuk kasih Melayu menguasai ataupun menguruskan. Ini sekarang dah bukan Melayu, banyak bisnes lain. Dia ambil pula bisnes orang Melayu. Bernas dah susun cantik dah. Mengawal harga beras diuruskan oleh orang Melayu. Sekarang dibuka pada banyak kaum. Baru merintah berapa bulan dah hilang beras tempatan. Jadi masalah yang ini jelas ambil hak kepentingan Melayu. Puspakom gitu juga. Diberi pada orang Melayu menguruskan berapa tempat. Anak bangsa kita dapat pekerjaan di sana. Sekarang dibuka pada banyak syarikat bukan Melayu juga sama. Dan akan datang mekanik-mekanik. Pekerja-pekerja itu pun penuh nanti dengan Myanmar, Pakistan dan orang luar bekerja kat syarikat pemeriksaan automobil dipunyai oleh kaum lain. Dah makin berkurang hak Melayu dalam isu ni. Isu agama. Selangor, Lembaga Zakat Selangor henti hantar pelajar ke Mesir dalam pengajian Islam. Selama ni kita nak taja anak-anak bangsa kita pergi belajar agama di Mesir. Boleh Selangor umum berhentikan. Ini jelas isu agama, isu Melayu memang terhakis. Ini yang perlu kita lawan. Ini perlu kita berhimpun. Begitulah nasib bahasa Melayu dan kaum Melayu palsu di negeri Kasino Malaides.
Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi.